Langkah pertama dalam proses pembuatan batik canting adalah melakar motif terlebih dahulu di atas kain. Setelah selesai melakar di atas kain, murid haruslah menegangkan kain di atas pemidang bagi memudahkan proses membuat batik, terutamanya proses mencanting. Panaskan lilin sehingga cair dan kemudian padamkan pemanas bagi mengelakkan lilin menjadi terlalu panas. Pastikan memakai sarung tangan terlebih dahulu bagi mengelakkan kecederaan seperti terkena lilin panas. Murid boleh memulakan proses mencanting dengan mengikut semula lakaran yang telah dibuat terlebih dahulu. Setelah selesai proses mencanting, dengan menggunakan warna pilihan, warnakan motif yang terdapat pada kain. Warnakan motif dengan berhati-hati bagi mengelakkan kain kita comot. Selesai proses mencanting dan mewarna, biarkan kain kering sepenuhnya. Bagi mematikan pewarna batik, kain haruslah disapukan dengan sodium silikat. Setelah menyapukan ke seluruh bahagian, sodium silikat dibiarkan kering selama 1 jam atau lebih. Setelah kering, kain ditanggalkan daripada pemidang dan kemudian dibila sehingga bersih daripada sodium silikat. Langkah terakhir, air didihkan bagi memudahkan proses menanggalkan lilin daripada kain. Proses ini selalunya diulang sebanyak 3 kali atau lebih, bergantung pada saiz kain. Akhir sekali, jemur di bawah kipas atau di kawasan yang redup sehingga kering.